Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memurnikan kita nikmat iman dan Islam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW, ahli keluarga baginda, para sahabat serta seluruh umat Islam. Hadirin yang dirahmati Allah, izinkan saya memulakan acara dengan sebuah pantun. Pergi ke taman memetik melati, harum baunya sepanjang jalan. Solat dijaga setiap hari, menjadi bekalan sepanjang zaman. Muslimin dan muslimat sekalian, rukun Islam merupakan asas yang penting dalam kehidupan seorang Muslim. Rukun Islam yang kedua ialah solat, iaitu ibadah yang menjadi tiang agama. Solat bukan sekadar pergerakan badan, tetapi merupakan tanda ketaatan dan pengabdian seorang hamba kepada Allah SWT. Persoalannya, apakah maksud solat? Apakah kelebihan orang yang menjaga solat? Dan mengapa solat begitu penting kepada diri, keluarga dan masyarakat? Marilah kita sama-sama menghayatinya. Hadirin yang dirahmati, solat dari segi bahasa bermaksud doa, manakala dari segi syarak, solat ialah ibadah yang mengandungi perkataan dan perbuatan tertentu. Dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam mengikut syarat-syarat yang telah ditetapkan. Salat ialah ibadah yang diwajibkan ke atas setiap Muslim dan mukallaf sebanyak 5 waktu sehari semalam. Ia bukan pilihan, tetapi satu kewajipan yang mesti ditunaikan. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 43. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'aqimus shalah wa'atuz zakah waka'u ma'ar raki'in. Maksudnya, berdirikanlah kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu semua berjemaah bersama-sama orang-orang yang rukuk. Ayat ini jelas menunjukkan bahawa Allah SWT memerintahkan kepada kita supaya mendirikan solat dengan sempurna. Hadirin sekalian, daripada dalil tadi, jelaslah bahawa solat merupakan kewajipan yang tidak boleh dipandang remeh. Solat ialah bukti keimanan dan tanda ketaatan seorang hamba kepada Allah SWT. Oleh itu, setiap Muslim wajib menjaga solat kerana ia merupakan perintah Allah SWT. Solatlah, solatlah wahai teman, 5 waktu jangan dilupakan, tanda syukur kepada Tuhan, membawa kita ke jalan keamanan. Hadirin yang dikasihi Allah, solat yang dilakukan dengan penuh khusyuk memberikan berbagai kelebihan kepada seseorang Muslim. Antara kelebihannya ialah solat dapat mencegah manusia daripada melakukan perkara kecil dan mungkar. Orang yang sentiasa menjaga solat akan sentiasa berhati-hati dalam setiap perbuatan kerana sentiasa menanti Allah SWT. Firman Allah SWT dalam surah Al-Ankabut ayat 45 yang bermaksud sesungguh solat itu mencegah manusia daripada melakukan perbuatan keji dan mungkar. Selain itu, solat dapat memberikan ketenangan jiwa. Apabila seseorang menghadapi masalah, kesedihan dan tekanan, solat dapat untuk kita mengadu dan memohon pertolongan kepada Allah SWT. Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 153. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dengan bersabar dan dengan mengerjakan solat, kerana sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Hadirin sekalian, bayangkan seorang murid yang mengerjakan solatnya, dia akan berdisiplin dan berhati masa serta menjauhi perkara yang tidak baik. Inilah antara hikmah dan kelebihan yang Allah berikan kepada orang yang jaga solat. Oleh itu, solat bukan sahaja mendekatkan diri kepada Allah, malah membantu akhlak yang baik serta jiwa yang tenang. Solat dijaga hati percaya, jiwa tenang, hidup bahagia. Perintah Allah jangan dilupa, dunia akhirat mendapat mulia. Hadirin sekalian, hadirin yang dirahmati Allah, ingatlah harta yang banyak belum tentu memuliakan. Pangkat yang tinggi belum tentu memuliakan. Namun, orang menjaga solatnya
akan sentiasa memberi petunjuk dan kekuatan daripada Allah SWT. Solat bukan sekadar ibadah, malah solat mendidik kita dengan adab dan nilai mulia. Inilah asas penting dalam kehidupan dan memuliakan generasi berani dan beriman, berakhlak dan berilmu. Semoga kita semua sentiasa mengerti solat dan menjadi insan yang berakhlak mulia serta berjaya di dunia dan di akhirat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.